Alright guys, untuk kali ni aku pergi kedai tinted. Kita nak pasang tinted talis panas punya. Sebab baru-baru ni aku tukar cermin kan. Bila dah tukar cermin tu, dia dah macam akuarium sangat. Jadi aku pun pasang lah tinted dekat kedai UV ni. Memang nice lah. Tahu-tahu kedai ni rupanya ada members kampung rupanya. So santai lah, kita pun pasang. Alright, so kita hari ni pasang tinted sikit dekat kedai ni UV. Sebab aku rasa cuaca agak panas, so bila pasang tinted tu kurang sikit lah panas, sebab dia ada photo harbor kan. Terpaksa guys, balik kerja panas barai, so kita buat terus. Mantap, sas. Siap. Jadi aku pasang tinted yang jenis lepas JPJ, yang cermin utama ni 30%. Yang kanan kiri depan pemandu dengan penumpang tu, belah depan aku pasang dalam 50%. So tadi dia dah letak macam sabun ke apa kan. Jadi aku letaklah balik Rain X ni untuk pemanduan yang lebih berkeyakinan ketika waktu hujan. Yang tu bekas lain lah, bekas dia besar sebenarnya. Sebab aku hari tu letak dalam ni, so aku guna lah, dia sama je. Nanti korang tengok lah aku lap-lap. Tapi aku tak siram lah ni, sebab aku just nak bagi tahu korang benda ni memang bagus gila waktu hujan. Memang sumpah sangat berguna, sebab air hujan tu memang mengalir macam daun keladi. Jadi lepas kita dah lap-lap, baru letaklah air tu kan. Pada letak air tu baru kita ratakan sampai dia punya cair tu meresap kat cermin. Bila dah meresap, nanti time hujan dia function lah. Apa-apa hal pun yang ni kena standby ada. Sebab kalau hujan, air tu jadi macam pecah lah. Jadi tak nampak. Bila letak cair ni, dia macam lari sikit air tu. So air tu memang tak sempat nak menginggah. Sebab bila kita bawa ada kelajuan kan, ada angin kan, jadi air tu akan beralih lah. Yang ni lah Rain X, pastikan yang original baru korang beli. Nanti aku try letak dekat bawah macam mana, korang nak beli boleh beli.